Allah. Abang di mana ni? Neng. Hmm. Aku tadi dia telefon aku. Ni bapak-bapak ni yang mana bersatu bini nak kahwin 2 bini, nak kahwin yang ada 2, nak kahwin 3. Habis? Yang ada duda pun ada tapi nak lagi nak dapatkan bini baru. Jadi dia panggil aku suruh buat satu motivasi untuk diorang. Penerangan. Itulah masalahnya. Aduh, ya. Tak apalah nanti aku. Apa nak cakap dengan orang lah motivasi tu? Aku tahulah terangkan dekat diorang macam mana cara nak dapat. Yang ada pula bini diorang garang. Jadi diorang nak tambah satu tak boleh. Cara macam mana diorang nak tambah lagi satu. Itu sikit penerangan aku nak bagi kat diorang ni biar diorang tahu cara-cara dia untuk dapatkan kahwin 2. Apa nak galakkan orang kahwin 2? Biarlah kalau diorang mampu apa salah. Diorang tengok dia kata abang Zaid dah 4 bini. Takkan kita orang tak boleh tambah satu lagi. Iyalah. Tu aku nak kasih diorang penerangan sikit. Cara macam mana. Ni aku buat motivasi kat diorang lah. Tapi kau pun nak tambah lagi? Aku dah 4 dah cukup lah. Kalau lain lah, kalau seorang mati, kita boleh tambah satu lagi. Ni dah 4. Kau sunang 4 sudahlah. Buat apa banyak-banyak lagi. Jangan kau nak tambah bini lagi. Tak ada. Diorang punya untuk diorang. Tadi nak buatkan untuk diorang dekat apa. Nak kasih penerangan sikit lah. Cara macam mana. Kau balik ni kan? Kau balik lah. Sekejap aja. Dalam pukul berapa ni? Pukul 11 apa 11.30 balik lah. Jangan balik lambat. Jangan kau pula tambah bini. Tak ada lah. Aduh. Okey, aku pergi dulu Neng. Jangan balik. Okey. Jangan kau mengayap pula tempat lain. Allahu Akbar.